Please, start. Last. Biar. Last. Okay? Ini tidak dikira kan? Ini mesti sakit. Oh, ini tidak dikira, boleh? Okey. Dia nak cerita. Aimara dapat review. Kurang-kurang kalau bercakap, takut perkataan yang keluar lagi banyak daripada view. Okey. Alright. Jadi kita dah dengar daripada Capisha dan juga Aimara. Jadi macam biasa kita akan dengar dulu juri sependapat kita. Pemenang untuk round kali ini Capisha, Aimara. 1, 2, 3. Capisha. Sekarang ni mata 3 untuk fighter, 2 untuk lover. Jadi yang terakhir ini akan berentak untuk 3 sama atau 4-2. Yes. Fighter, watch out. Su. Okey, dan kita akan pergi yang terakhir. Daka menentang Asri. Kita ni bomba. Kalau nak jadi bomba, kena berani. Ini ketua pengakap sebelum kanda dengan Amri tau. Inilah ketua pengakap sebelum kanda dengan Amri. Kau boleh tengok video ni, okey? Assalamualaikum tuan. Kau depan sikit. Sekali lagi. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya Adik Syafiq dari pengakap. Okey, itulah dia. Itu zaman-zaman zaman-zaman tak ada rupa. Sekarang ada sikit lah. Tak ada juga. Okey, silakan. Hello, apa yang kamu bercerita itu? Satu yang mau bagi tahu, standby untuk kalah. Nak cakap dengan ni nak cakap awal-awal dekat luar sana, kita orang minta maaf awal-awal lah, takut tak boleh bezakan konten dengan realiti. Silakan Daka. Asla jumpa Roblox dekat Tol. Tang sini cocok, tang sini cocok, tang sini cocok. Nak tanya dekat muka tu dah guna berapa botol? Itu treatment lah, bukan filler. Treatment. Cuma skin booster. Macam Skin muka I. booster. Nampak tak flawless? Wow. Ambil boy. Kenapa kau parut? Silakan Asri. Oh, Pika. Tadi bagi dekat Aslan eh? Ya, Harry. Saya bagi dekat Daus. Daus kena sawan. Sebelum ni kau cakap aku kuli batak perempuan. Rupa-rupanya dia ni kaki pukul perempuan. Ada bukti. Sabar ya Pika, sakit tu. Itu konten. Asri kena serang tebuan. Apa itu? Korang ni suka main kejar-kejar kan? Seorang beria kejar superstar, seorang hamak kejar perempuan. Aku kejar YouTuber terbaik. Kau kejar sendu terbaik. Sudah saya nak meredakan keadaan sekarang, jangan panas-panas. Oh, sorry. Saya biar dia orang bagi dulu. Sekarang ni saya nak bagi dekat dua-dua terus. Daka Bentan. Apaan tu? Baguslah korang dua ni jadi partner. Yang seorang ni tergedik macam betina, yang seorang tu try hard dan jadi jantan.
Okey, disebabkan Aslah bagi kat dua-dua, Fika pun nak bagi kat dua-dua korang lah. Boleh. Asri pergi ke pantai tengok lautan. Partnership ni ke yang suruh fans stop edit, lepas tu tak pertahankan partnership. Lupa, diorang kan memang lupa daratan. Okey. Dengar sini Pika Alia. Apa tu? Dah boleh dah angkut sekali Daus ni balik jadi cashier Talia. Okey. Jangan sebut nama bini aku Alia. Lepas tu sebut Talia pula. Disqualify Azri. Ambil koyak. Aku tak boleh bezakan realiti dengan konten. Aku tak boleh bezakan. Aku tak boleh bezakan. Okey, silakan. Okey, dengar ya Aslah. Keisha nak bercakap. Okey. Aslah taratata. Apa itu? Bila persoalan tentang dunia, Beria nak menjawab. Tapi part soalan agama dalam Clever Partnership, dia membuta. Okey. Ini last dia lembut-lembut je. Sebabkan belah sana banyak tembak, belah sini kat saya akan tembak Daus lah. Daus teropong. Apa tu? Rambut moden muka kampung. Ui, ini koyak yang last. Biasa je. Biasa je. Salah PA, salah lelaki, nampak? Nampak tak pandang. Tak pandang mata, tak pandang mata pun ni. Kenapa nak tanya? Eloklah. Kejap lagi sebab dua orang yang sama eloklah. Seorang nanti akan up trade, dan seorang pun akan up trade. Belah sana dua orang Dan kita yang abang pun jangan lupa turn on notification diorang punya trend. Okey. Gila betul-betul panas lah untuk dua orang. Jadi inilah macam aku cakap awal tadi boy. Aslah menangis. Aslah lebam sebab tumbuk orang. Habis. Okey. Macam Daus akan trauma dah nanti. Dia akan bilik je sebab gaduh sekejap lagi. Ni confirm gaduh. Harry sekejap lagi tu akan keluarkan urat dawat tulang besi dia. Harry keluar lagu baru nanti. Semua untuk Daus. Nanti Pika pun akan rempuh Aslah lagi. Jaga-jaga Aslah dekat jalan. Diorang lumba-lumba. Okey, jadi apa pun pemenang untuk round kali ni tetap kena bagilah. Tinggal tengok sama ke tak Okey, Asri ataupun Daka. 1 2 3 Asri. Okey. Dia apa pun tapi dua-dua susah yang ni. Ujung ni sangat-sangat tension, berbalas-balas. Tapi kita nakkan result juga. Jadi 4-2 fighter memenangi tim aku. Fighter. Habis pada tim sebelah lah tadi. Dia level. Dia level kan awal-awal. Jangan risau guys. Sebab boy dah pilih level, aku akan pilih lover. Okeylah. Silakan. 1 2 3. Fighter! Watch out! Watch out! Okey, so itulah dia konten untuk kali ni. Apa pun macam biasa konten ni kita dah buat banyak kali dah. So konten ni mesti panas, mesti ada kata-kata yang pedas, kata-kata peribadi juga sometimes. Macam nampak Harry tu dia tak pandang Daus dah. Kan kita dah banyak buat konten macam ni, asyik gaduh sampai dah semua tak nak datang office apa semua kan, tak nak buat konten apa semua. Kan kita gaduh. Okey.
Okey, apa pun itulah dia konten ni. Mostly memang panas, memang pedih. Ada yang terasa betul. Ada dia tak nafi lah. Tapi inilah dia hati manusia. Tipu lah kan. Kan korang sendiri cakap kan, dalam konten pun takkan tak ada yang terasa. Mesti terasa. Sebab tu saya cakap, dah memang dah bercakap dah apa semua. Kalau korang buka, cuba try buka badan, buka baju Syami. Baju Syami dah penuh lah lebam-lebam tu. Penuh dah spot. Luman dah Ada dah pukul spot dah. dekat Syami. Okey, apa pun minta maaf kalau konten ni kurang menyenangkan bagi korang. Apa pun, thank you so much for watching. Sehingga kita jumpa pada next episode. Sampai jumpa.